Korang nak cari kamera untuk buat pergi ride ataupun korang nak buat konten yang jenis vlog. So hari ni kita akan tengok SJ Cam C100 Plus. So sekali kamera ni korang boleh connect dengan smartphone sama ada untuk monitor video yang korang tengah record ataupun kalau korang nak tengok video yang korang dah record. Semua disimpan dalam memory card. Dan mounting untuk kamera ni pula ada banyak cara. Korang boleh gunakan quick release macam dekat helmet. Ada casing jenis clip untuk korang clip dekat mana-mana macam pakaian. Ada casing untuk waterproof ataupun korang boleh gunakan lanyard. Resolution 4K dan ada built-in mic. So sekarang ni aku nak try test record sambil aku bergerak sebab aku nak test dia punya stabilizer. Tapi aku rasa dah cukup okey kan. Untuk bateri pula 2 jam lebih kalau korang non-stop pakai wifi. Cuma kalau korang shoot di tengah hari macam ni, kalau boleh jangan buat satu take terlalu panjang. Kamera mungkin akan overheat dan lost connection. Apa-apa pun jom kita layan motor vlog.